Udin, sekarang ni saya rasa makin susah saya nak simpati dengan Rohingya. Apa yang menyebabkan awak rasa begitu? Dulu awak nampak lebih bersimpati dengan mereka. Hari-hari keluar video, ada yang tuntut macam-macam. Ada yang kata nak kawasan sendiri, ada yang sebut selayang, rumah flat, bil hospital tak dibayar, anak-anak minta sedekah. Ramai rakyat Malaysia dah mula hilang sabar dengan diorang ni. Kenapa rakyat Malaysia hilang sabar, Nasir? Bukankah mereka datang ke sini kerana melarikan diri daripada konflik dan kesusahan? Sebab rakyat Malaysia tahu mereka datang sebagai pelarian. Jadi apa yang berlaku selepas itu sehingga rakyat Malaysia mula melihat perkara ini secara berbeza? Ada yang nampak mereka berniaga, ada yang nampak mereka bekerja, ada yang nampak komuniti mereka makin besar. Adakah masalahnya mereka berniaga dan bekerja? Ramai Atau mula tanya, masalah kita ni bagi perlindungan atau kita sedang bina satu negara dalam negara? itu bukan sekadar soalan tentang Rohingya. Itu sebenarnya Rakyat soalan Malaysia ni tentang... pun sebenarnya bukan kaya sangat pun, Alauddin. Saya setuju. Ramai rakyat Malaysia sendiri sedang bergelut dengan kos sara hidup yang semakin tinggi. Kita sendiri tengah pening harga barang naik, rumah mahal, gaji tak naik-naik. Bila rakyat sendiri sedang susah, mereka biasanya akan lebih sensitif terhadap apa sahaja yang dilihat sebagai beban Lepas tu tambahan. bila ada orang datang sini dapat perlindungan, dapat tempat tinggal, tiba-tiba keluar pula macam-macam tuntutan dari diorang. Jadi awak marah kerana tuntutan-tuntutan itu? Mestilah marah. Awak tahu pepatah Melayu kata apa? Pepatah apa yang awak teringat dalam keadaan macam ni? Bagi betis nak peha. Jadi awak merasakan ada pihak yang mula mengambil mudah kebaikan yang diberikan kepada mereka. Ya, dan saya rasa ramai rakyat Malaysia pun rasa benda yang sama. Sebab mereka bangsa Rohingya? Bukan. Bukan, Alauddin. Jadi kalau bukan kerana bangsa mereka, apa sebenarnya yang membuatkan rakyat Malaysia marah? Sebab kalau rakyat Malaysia pergi negara orang, kita kena hormat negara tu. Itu memang perkara asas dalam mana-mana masyarakat. Hormat tempat yang menerima kita. Kalau kita menompang rumah orang, Kita kena jaga adab. kalau kita tompang kereta kawan, Jangan pula minta tukar sport rim. tu dia. Saya tahu awak suka contoh kereta. Orang bukan marah sebab bangsa, Alauddin. Jadi pada pandangan awak, apakah perkara yang paling menyebabkan kemarahan itu berlaku? Orang marah bila nampak perkara yang mereka rasa tak betul berlaku depan mata mereka. Apa yang dirasakan tak betul itu? Saya dah tengok satu video, Alauddin. Video apa, Nasir? Ada ibu bapa tak bagi anak dia main dengan budak Rohingya. Jadi awak setuju kandungan video tersebut? Mula-mula saya rasa, padan muka kau. Pada waktu itu, awak rasa tindakan ibu bapa itu wajar? Kemudian saya fikir balik. Apa perkara yang bermain dalam fikiran awak ketika itu? Kalau ada segelintir Rohingya buat salah, adakah semua Rohingya jadi salah? Sudah tentu tidak. Kesalahan seseorang tidak boleh dipindahkan kepada seluruh kelompok. Kalau ada seorang rakyat Malaysia mencuri dekat luar negara, Bukan semua rakyat Malaysia pencuri. dekat situ saya mula rasa serba salah. Maksudnya awak mula sedar bahawa kemarahan boleh menyebabkan kita membuat penilaian yang tidak adil. Kita boleh marah terhadap tuntutan yang melampau. Ya, tuntutan yang melampau memang boleh menimbulkan kemarahan. Kita boleh marah kalau ada yang langgar undang-undang. Ya, undang-undang perlu dihormati oleh sesiapa sahaja yang berada di Malaysia. Kita boleh marah kalau ada yang ambil kesempatan terhadap kebaikan orang lain. Ya, perbuatan yang salah memang patut ditegur tanpa mengira siapa yang melakukannya. Tapi jangan sampai kita hilang keadilan dan benci semua orang tanpa bezakan yang baik dan yang buruk.
Kita ada identiti kita sendiri, Alauddin. Itu yang membezakan antara kemarahan dan keadilan. Keadilan menilai perbuatan, bukan menghukum seluruh kelompok. Kalau ada seorang AI buat lawak tak jadi, Awak bercakap tentang saya ke tu? awak terasa ke? Nasir, fokus. Pengajaran ni Kita kita habiskan boleh marah pada perbuatan, tapi jangan sampai membenci semua orang dalam satu kaum. Sebab dalam setiap kaum, ada orang baik. Dan dalam setiap kaum ada juga orang yang buat masalah. Kalau kita nak orang berlaku adil kepada kita, Kita juga kena berlaku adil kepada orang lain. walaupun kita sedang marah. Sebab keadilan yang sebenar diuji bukan masa kita happy, tapi masa kita tengah marah.